Ada sabana tu kan. Ada lagi mahal Ada lagi mahal, 300 lebih. Minyak ni lagi mahal. Banyak ada lagi Ada yang 500, 700 tu kan. Tak payah ni, Toyota pun dah mahal 300 lebih. 300 lebih sabana. Itu yang kita tukar dulu tu. Berapa 300 lebih? Saya sampai 300 lebih yang jambok. 300 setengah. Asal dia TX Gold, kita tukar pula Thermax. Ini lebih kepada track racing biasa dia pakai tu. Ya, kita tukar minyak yang terbaik. Minyak yang kata paling terbaik ni. Baru belum ada sebulan minyak ni. Minyak dia bukan apa kak, dia minyak tu tak panas. Bila minyak tu kurang panas, dia pick up lah. Ini ada satu kuasa penyejuk enjin ni. Kalau kena satu jam, ada penyejuk enjin ni. Dia minyak ni dia tak panas. Dia senang kata takat didih dia tinggi. Kalau bau lain tu lebih kurang 150 bau didih. Ini lebih ni. Bau lain biru tu 150 darjah. Bau didih. Kalau shell apa semua dah berasap, dia belum lagi. Ini nak kena cuba dulu. Nak kena cuba kak? Ni air sedap ni. Minyak tak panas, harta laju, jalan lecun, orang yang dah pakai lah. Yalah. Itu ciri-ciri minyak yang baik kan.